Membaca adalah kunci kepada ilmu dan pintu kepada hikmah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aminah binti Mak Zahir, seorang murid tahun 4 yang bersemangat tinggi dari Sekolah Kebahasaan Sungai Bogak dengan kod sekolah ABA 3011. Saya meminati seni muzik, khususnya bermain piano. Saya berazam untuk bergelar seorang doktor gigi yang berjaya demi membantu masyarakat menjaga kesihatan mulut dan senyuman mereka. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang benar-benar menyentuh hati jiwa saya. Judulnya Aminah, karya Zahiruddin Zabidi. Terbitan PTS Litera Utama Sendirian Berhad. Setebal 245 muka surat. Buku Aminah mengangkat kisah seorang wanita agung dalam sejarah Islam, Aminah binti Wahab, ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Ramai mengenalinya sebagai bonda Nabi. Namun, buku ini membuka mata kita tentang sisi lain kehidupannya. Beliau wanita Quraisy yang dihormati dari keturunan mulia Bani Zuhrah, anak kepada Wahab bin Abdul Manaf. Sejak kecil, Aminah dibesarkan oleh bapa saudaranya, Wahib bin Abdul Manaf. Beliau kemudian berkahwin dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang lelaki mulia. Buku ini menceritakan kasih sayang mereka sebagai suami isteri serta ketabahan Aminah menghadapi kehilangan suami ketika mengandungkan Nabi Muhammad SAW. Buku ini sangat menyentuh perasaan, terutama apabila menceritakan saat Aminah membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang sebelum beliau meninggal dunia dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah. Beliau dikebumikan di sebuah tempat yang bernama Abwa. Antara pengajaran penting daripada buku ini ialah kita harus menyayangi ibu bapa, menghadapi dugaan hidup dan menghormati keturunan serta warisan Islam. Kisah ini juga mengajar kita tentang kekuatan dan ketabahan seorang wanita yang menjadi ibu kepada manusia yang paling mulia dalam sejarah dunia. Saya berasa sangat seronok membaca buku ini. Tambahan pula, nama saya juga Aminah, sama seperti watak utama. Ia membuatkan saya lebih bersemangat untuk menjadi seorang yang rajin, sabar dan tidak pernah putus asa, seperti Aminah dalam cerita ini. Buku ini memang penuh kelebihan. Pertama, bahasanya mudah dan sesuai untuk murid sekolah rendah. Kedua, harganya berpatutan dan mampu milik. Ketiga, ilustrasinya menarik dan membantu kita bayangkan suasana zaman dahulu. Keempat, buku ini senang didapati di kedai buku atau secara dalam talian. Tak perlu pening kepala mencarinya. Saya sangat menggalakkan semua rakan membaca buku ini. Walaupun kisahnya lebih 1000 tahun lalu, pengajarannya tetap segar dan memakna hingga hari ini. Buku ini membuatkan saya lebih menghargai jasa seorang ibu dalam hidup kita. Sekian resensi buku saya. Terima kasih kerana mendengar. Mari kita terus rajin membaca dan jadikan kisah hebat seperti ini sebagai inspirasi.